لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung semula bagi sambungan surah Maryam, sambungan ayat yang ke-65 insya-Allah, untuk kita membacakan ayat yang ke-65 sehinggalah pada firman Allah Ta'ala yang kita akan bacakan, iaitu ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Sadaqallahul Azim. Mafhum dan terjemahan ayat 65 sehinggalah pada ayat yang ke-70. Allah berfirman, Dialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara langit dan bumi itu. Oleh itu, wahai manusia, sembahlah engkau, beribadatlah engkau kepada Allah, dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya, yakni beristiqamah. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dengan Allah dan sebanding dengannya untuk kamu beribadah padanya? Dan manusia yang kafir akan berkata, apa? Dalam keadaan terkejut, apabila aku mati, adakah aku akan dibangkitkan dan dihidupkan semula? Jawab pada mereka, patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami yang telah menciptakan mereka dahulu, sedang ia pada masa ketika itu tidak dikenali sebagai apa pun. Maknanya tidak ada apa-apa ciptaan dan bentuk pun. Oleh itu, demi Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu bersama-sama dengan syaitan-syaitan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di sekeliling neraka Jahannam. Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang-orang yang sangat derhaka kepada Ar-Rahman di antara kelompok manusia itu. Kemudian sesungguhnya kami lebih mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala itu. Baik, inilah terjemahan dari ayat 65 sehinggalah ayat yang ke-70 daripada surah Maryam.
Baik, kalau kita lihat dan kita sama-sama perhatikan dalam kandungan surah Maryam yang telah kita bacakan tadi, kali ini Allah bawakan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah mulai dengan Allah beritahu kepada manusia tentang pentingnya untuk mereka beribadat pada Allah. Pentingnya untuk mereka menjadikan kehidupan mereka adalah sebagai satu ibadah. Pentingnya untuk mereka sujud kepada Allah. Dan betapa pentingnya harga dan nilai ibadat itu mereka akan mengetahuinya dikala mereka kembali ke negeri akhirat nanti. Dan Allah ingatkan pada mereka bahawasanya mereka hanya sahaja perlu menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mereka. Dan bukan sekadar mencipta dan meninggalkan, tetapi yang mentadbir segala ciptaan yang diciptakannya. Kemudian Allah bawa kita pula kepada perenggan ayat-ayat yang seterusnya di bawah itu, iaitu Allah Ta'ala ceritakan bagaimana dahsyatnya keadaan manusia yang berada dalam ketakutan, kegentaran, tak kala mereka melihat neraka Jahannam dihadirkan di mahsyar. Di saat itu mereka tunduk berlutut dan mereka ingin sujud kepada Allah kerana takut kepada neraka itu. Namun tidak akan berguna lagi sebab Allah bagi tahu mereka itulah yang akan menjadi bahan bakaran api neraka Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Itu secara ringkasan rumusan daripada ayat yang telah kita bacakan dari ayat 65 sehinggalah kepada ayat yang ke-70. Sekarang ni kita lanjutkan kepada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil istifadahnya daripada ayat yang telah pun kita bacakan tadi. Kita mulai daripada ayat yang ke-65. Daripada ayat yang ke-65, iaitu balik semula kepada ayat yang kita bacakan di awal tadi. Baik. Pertama, dalam ayat yang ke-65 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia tentang Allah adalah pencipta. Allah Ta'ala bukan sekadar pencipta, tetapi dialah yang mentadbir, dialah yang mengatur dan yang telah mentakdirkan segala apa yang terjadi pada langit dan bumi dan antaranya dan termasuklah manusia. Jadi dekat ayat ini Allah Ta'ala mulai tentang keimanan, ketauhidan. Sebab nanti ayat di bawah Allah bercerita kepada kita berkenaan dengan tentang akhirat. Jadi Allah ingatkan kepada manusia, benda pertama sebelum kamu nak memulai ibadat, sebelum kamu hendak melakukan amal, sebelum kamu hendak melaksanakan apa-apa pekerjaan, apa-apa amalan, benda pertama adalah kamu perlu untuk mengenal Tuhan. Kamu perlu untuk mengenal Allah. Kamu perlu untuk mengenali siapakah yang menciptakan kamu, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan segala-gala ciptaan dan kejadian, sama ada yang ghaib ataupun yang syahadah. Dan kamu kena tahu bukan sekadar dia menciptakan, tetapi dialah Rabb. Apa maksud Rabb? Rabb ini memberi maksud iaitu yang mentadbir, yang mentakdir, yang menetapkan segala kejadian, kadar, ketetapan atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nak ingatkan pada kita, bermula daripada ayat 65 lagi. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita yang kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah hamba. Kita adalah makhluk dan kita adalah hamba. Bila kita hamba, kita adalah lemah, naif, jahil, dan sebagai seorang hamba, kewajipan ke atas kita adalah mengenal Tuhan, mengenal pencipta, mendekatinya, mentaatinya,
dan juga beribadat kepadanya. Sebab antara permulaan kepada ibadah itu adalah merupakan kita mengenal pencipta, mengenal Tuhan, mengenal siapakah yang memberi rezeki, siapakah yang telah memberikan kepada kita segala kecukupan, kenikmatan dan sebagainya. Bila manusia gagal untuk menyedari hakikat diri mereka adalah sebagai hamba, maka apa yang berlaku? Bila mereka hilang sifat kehambaan di dalam diri mereka, mereka akan mengangkat diri mereka sebagai sifat ketuanan. Lama kelamaan, mereka akan menganggap diri mereka memiliki sifat ketuhanan. Ini masalahnya. Sebab kebanyakan manusia pada hari ini, mereka tidak menginsafi, mereka tidak menyedari, mereka tidak menerima hakikat bahawasanya mereka hanya saja adalah merupakan hamba Allah, yang mana tugas sebagai seorang hamba itu adalah mencari redha Tuhannya, mematuhi perintah Tuhannya, mengabdikan diri kepada Tuhannya dan juga bekerja, beramal atas suruhan Tuhannya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sebab itu, benda yang paling penting dalam hidup kita sekarang ni bukan sekadar kita beriman kepada Allah, kita memperakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi kita perlu membina sifat perhambaan di dalam diri kita. Bila manusia gagal untuk membina sifat perhambaan di dalam diri mereka, di situlah titik permulaan mereka akan mempertuhankan selain daripada Allah. Mereka akan mempertuhankan nafsu, mereka juga akan mempertuhankan akal, mereka juga akan mempertuhankan yang pastinya adalah syaitan dan iblis yang menyesatkan mereka. Baik. Kita tengok dekat sini, bagaimanakah kita hendak menzahirkan sifat perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita nak memupuk, kita nak mengembangkan, kita hendak melahirkan, menanam, membenih sifat ubudiyah di dalam diri kita. Ini kita boleh lihat dengan beberapa cara yang telah pun digariskan oleh para ulama berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah memberikan satu ketetapan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Baik, macam mana kita nak menzahirkan sifat perhambaan di dalam diri kita? Ini asasnya sebelum kita nak beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah mengesakan Allah dan membesarkan Allah dan mengagungkan Allah. Kita tak boleh melahirkan sifat perhambaan dalam diri kalau kita tak esakan Allah, kalau kita tak agungkan Allah, kalau kita tak besarkan Allah dalam diri kita, selagi itu kita belum memiliki sifat hamba. Selagi mana dalam hati kita ni kita lebih besarkan benda lain, kita besarkan benda lain selain daripada Allah. Sama ada kita besarkan keinginan nafsu kita, sama ada kita utamakan keinginan ketamakan duniawi kita, sama ada kita utamakan segala benda-benda yang lain yang disibukkan lebih daripada kita membesarkan Allah. Ketika itu kita belum benar-benar telah pun menanam di dalam jiwa kita sifat perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, kita ikhlaskan diri kita dalam ibadat sebab kita nak esakan Allah. Dalam arti kata, hati kita ni hanya bergantung dan sentiasa bergantung
dan sentiasa berharap pada Allah, barulah kita memupuk sifat perhambaan dan kita meyakini Allah Ta'ala sajalah yang boleh memberikan manfaat dan yang boleh memberikan mudarat, yang boleh menentukan yang baik ataupun sebaliknya dalam hidup kita. Tak ada siapa pun yang boleh mengatur hidup kita, menentukan ketentuan hidup kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berjaya meletakkan asas itu, kita tahu kita punya capacity. Kita tahu kita punya kudrat dan kemampuan. Kita hanya mampu ikhtiar, kita hanya mampu usaha, tapi yang menentukan usaha, yang menentukan ikhtiar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu kalau orang yang bersifat ubudiyah pada Allah, memperhambakan diri Allah, dia akan sentiasa begging pada Allah, memohon pada Allah, merayu pada Allah, bersandar pada Allah dan juga berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam mana nak lahirkan sifat perhambaan dalam diri kita? Adalah sentiasa tunduk, taat dan patuh atas segala suruhan Allah dan larangan Allah. Kita tak akan dapat mencapai sifat perhambaan kalau kita menjadi hamba yang sombong. Kalau kita sombong, kita ingkar, kita degil, kita suka bantah, kita suka lawan, ia bukanlah melambangkan sifat perhambaan di dalam diri kita. Kerana sifat hamba, dia tak boleh melawan, dia tak boleh menentang, dia tidak boleh menyombong, dia tidak boleh membesarkan diri, dia tak boleh bersikap degil kepada Tuhannya. Kalau dengan manusia pun dia tak boleh buat. Kalau manusia nak sombong ke atas mak bapak dia, nak sombong ke atas orang lain pun tak dibenarkan, apatah lagi menyombong terhadap Allah. Apatah lagi degil pada orang lain pun, dengan cakap mak ayah pun kita tak boleh degil, apatah lagi terhadap Allah. Maka sebab itu kita akan mampu membesarkan sifat perhambaan dalam diri kita sekiranya kita berjaya menjadi hamba yang taat. Barulah kita berjaya jika sekiranya kita berjaya menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, kalau kita berjaya menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah, yang sentiasa bersedia untuk mengabdikan diri pada Allah. Sepatutnya hamba yang taat dan patuh ni, dia always ready. Dia sentiasa bersedia. Apa arahan Allah nak suruh, I ready to do it. Dia bersedia untuk melakukannya. Apa larangan Allah yang Allah tegah, dia bersedia untuk meninggalkannya. Sebab dia nak jadi hamba yang patuh, nak jadi hamba yang taat. Sebenarnya benda yang paling susah sekali yang kita nak buat adalah menjadi hamba yang tunduk dan patuh pada Allah. Ya, ramai manusia, orang Islam sendiri, yang percaya Allah Tuhan dia, yang beriman Allah bagi dia rezeki, yang beriman Allah menentukan segala-galanya. Tapi benda yang paling susah adalah dia nak jadi hamba yang taat, nak jadi hamba yang patuh, nak jadi hamba yang tidak ingkar. Susah. Walaupun mereka tahu Allah berkuasa pun tetap mereka tak taat, tetap mereka membantah, tetap mereka tidak akur, kerana ia adalah satu sifat yang Allah puji sekiranya ada kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa pentingnya sifat orang-orang yang paling Allah suka kalau hambanya berkata wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami hamba yang dengar, kami hamba yang akan taat, kami tak akan bantah, kami tak akan menentang dan sebagainya. Jadi bila kita sebut hamba yang taat dan patuh ni, maknanya apa? Hamba yang berjaya menundukkan nafsunya, menundukkan nafsunya atau menjinakkan nafsunya, ya, supaya nafsu tu tidak menjadi penghalang untuk dia menjadi hamba yang taat dan tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala. Yang ketiga,
Kita tak akan memiliki sifat ubudiyah kepada Allah sekiranya kita tidak menjadi hamba yang merendah diri. Hamba yang sentiasa merendah diri kepada Allah. Ini yang salah satu daripada benda yang manusia tak akan capai sifat perhambaan selagi mana mereka ada sikap dan sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, sifat riak, ya, dan juga sifat-sifat yang mencari nilai-nilai keistimewaan pada dirinya sehingga dia lupa kepada kelebihan kurniaan nikmat yang Allah berikan pada dia. Sebab tu Allah suka hamba yang betul-betul hamba ni. Kalau kita betul-betul nak jadi hamba Allah, Allah suka hamba yang suka berdoa. Sikit-sikit doa, ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, lancarkanlah bagiku, ya Allah. Allah suka. Allah mencintai hamba-hambanya yang berdoa dan sentiasa meminta dan sentiasa tak terhenti atau berhenti untuk bermohon kepadanya. Kerana ia adalah sifat perhambaan. Sebab tu kalau kita tengok, salah satunya Allah Ta'ala panggil hambanya dengan lafaz hamba itu adalah merupakan dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Misalnya Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila telah memohon dan meminta hamba-Ku, fa inni qarib, bagi tahu yang aku sangat dekat dengannya. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa memberikan kurniaan Allah kepada hamba Allah Ta'ala ini. Jadi sebab itu Allah suka hamba yang suka merendahkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara sentiasa berdoa. Dengan cara apa? Dengan secara kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur ni, orang yang rasa dia tidak miliki apa-apa. Syukur mengajar kita, kita tidak ada apa-apa. We are nothing. Kita tak ada apa-apa. Kita tak miliki apa-apa. Itu syukur ajar kita. Sebab syukur ajar kita untuk kita tahu dan kita sedar diri kita ni, semua ini adalah pemberian Allah. Ini adalah pinjaman Allah. Bukan kita punya. Tapi kalau orang yang tak ada sifat syukur, dia tidak akan ada sifat perhambaan. Sebab dia rasa, oh saya ada tu, saya ada ni, saya ada kelebihan tu, saya ada kelebihan ni, ni saya punya, ni pun saya punya, ini saya punya, orang punya pun saya punya. Semua dia rasa dia punya. Bila dia rasa dia punya, bila dia nak rasa diri dia rendah di hadapan Allah, dengan manusia pun dia akan tak rasa rendah diri, dengan Allah pun lebih lagi. Inilah kenapa kita nak jadi dan memiliki sifat perhambaan itu, kita perlu memiliki sifat merendah diri, dan dengan cara kita menjadi hamba yang suka meminta kepada Allah, dan kita juga suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil sebagai sifat keakuan ataupun sifat yang dinamakan ketuanan dan ketuhanan di dalam diri manusia. Ini sifat-sifat yang Allah benci. Termasuklah orang yang akan mencapai sifat ubudiyah itu bila dia sentiasa minta ampun pada Allah. Walaupun dia tak buat dosa, Allah suka hambanya mengadu dan berkata, ya Allah, ampunkanlah aku. Allah berfirman, hamba-Ku sentiasa memohon ampun kepada aku. Dan sebagai riwayat sebut, hamba-Ku sentiasa meminta ampun kepada aku, sedangkan dia tidak berbuat kepada aku dosa, melainkan dia sentiasa mengharapkan keampunanku, kerana dia tahu dia akan berbuat dosa. Akan tu maksudnya dia akan terbuat, bukan akan berbuat, minta maaf. Dia akan terbuat dosa. Sebab kok mana pun kita ni mesti ada buat dosa punya. Walaupun hari ni tak buat, apakah kita boleh jamin tahun depan tak buat, bulan depan tak buat, minggu depan tak buat? Kita tak boleh jamin. Ya, sebab kita, iman kita sentiasa berubah, hati kita sentiasa berbolak-balik. Ya, tetapi dia tetap meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosanya,
kerana dia merayu, dia menyedari, dia meyakini dia ada Tuhan yang sentiasa memberikan keampunan. Kerana itu dia sentiasa memohon keampunan dari Tuhannya. Ya, sehingga kan tidak ada mana-mana hamba Allah yang meminta ampun pada Allah, melainkan Allah akan mengampunkan dosanya, ya, sekiranya mereka itu meyakini bahawasanya Allah Ta'ala memberikan keampunan pada mereka. Ini satu benda yang menunjukkan sifat perhambaan, ya. Kemudian antara sifat perhambaan yang lain adalah sifat redha. Sifat apa? Sifat redha. Kita tak akan jadi hamba Allah kalau kita tidak memiliki sifat redha. Redha dan tawakal ni dua sifat yang betul-betul melambangkan kita adalah sebagai hamba Allah. Kerana hamba Allah, dia mesti berusaha. Kita tak akan memiliki sifat perhambaan kalau kita asyik serah diri pada Allah. Serahlah, Allah Ta'ala nak takdirkan apa pun saya terima je lah. Ini bukan sifat hamba Allah. Kerana Allah suka melihat hambanya berusaha kepadanya. Allah tak perlukan usaha kita, tapi Allah suka tengok kita berusaha. Sebab Allah nak tengok kesungguhan kita nak dekatkan diri padanya. Allah Ta'ala menyayangi, meredai hamba yang macam ni, memberkati hamba yang macam ni. Sebab nampak effort kita tu, nampak kesungguhan kita tu untuk mendekatkan diri padanya dan juga untuk memperhambakan diri padanya. Dia macam kita lah, ya, contoh macam seorang ibu atau ayah, dia suka tengok anaknya bersungguh-sungguh untuk menjaga mereka. Samalah macam dulu isteri dia suka tengok, ya, suami dia bersungguh-sungguh, ya, untuk menjaga dia. Kalau sebelum kahwin tu nak tackle dia lah, nampak sangat, sampai kata lautan api sanggup kurenangi, walaupun kita tahu tu semua menipu je lah. Tapi tak kisahlah. Tapi nak katakan dia nak tunjukkan gambaran dia bersungguh tu, ya. Maka Allah Ta'ala dah berfirman dalam hadis kursi, mana-mana hambaku yang datang kepada aku dengan kadar sejengkal dia datang, Allah datang, ya, maknanya Allah Ta'ala memberikan kepadanya rahmat dan sebagainya. Allah datang kepadanya adalah dengan kadar sehasta. Kalau dia datang dengan kadar sehasta, Allah datang lagi kepadanya. Sudah pemaknanya Allah bergerak, ya, kepadanya semakin dekat dan semakin dekat. Begitulah, ya, seterusnya. Baik. Kemudian yang seterusnya, Allah suka hambanya yang redha. Bukan tawakal saja, yang redha. Redha ni maknanya apa? Hamba yang sentiasa hamba yang sentiasa menerima dan meyakini, ya, menerima dan meyakini bahawasanya segala ketentuan Allah adalah yang terbaik untuknya. Benda inilah benda yang paling susah seorang hamba nak buat. Susah nak menerima, susah nak menghadapi, susah untuk melalui. Sangat susah. Ya. Berapa ramai orang yang tahu Allah, berapa ramai orang Islam lah kita kata, percaya tak pada qada dan qadar? Oh, saya percaya. Saya beriman pada qada dan qadar, Ustaz. Kamu cakap bolehlah kamu beriman pada qada dan qadar. Tapi realitinya, bila Allah takdir kepada kamu satu takdir, oh, kamu melenting. Kamu tak boleh terima. Kamu kata, why me? Why ni itu? Kita keep asking. Kita keep, orang kata apa, persoalkan. Di mana keimanan pada qada dan qadar? Ya, Allah tahu berat kita nak menanggung. Nak menerima ketentuan Allah dan redha dengannya bukanlah benda ringan. Allah tahu. Tapi Allah bagi kepada kita cara untuk kita, channel untuk kita melepaskan perasaan dan bebanan itu. Iaitu dengan cara mintalah pada Allah. Ya Allah, berat ujian kau ni. Ya Allah, tak tertanggung aku musibah kau ni. Minta, letak di channel yang betul. Letak di channel yang betul.
Janganlah bila kena, kata bandingkan orang tu lah, orang ni lagi jahat daripada kita, pasal apa tak kena lah, pasal apa orang ni gini. Ini tak benar. Ya, tak benar. Sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita apa pun ujian itu sejajar dengan iman kita. Maknanya kalau Allah Ta'ala bagi kita satu ujian, Allah Ta'ala maha mengetahui iman dalam hati kita sebenarnya mampu untuk menerima ujian itu, bersedia untuk menerima ujian itu. Kita saja yang tak sedar diri, yang merasai yang kita tak mampu, kita tak layak, kita tak kuat dan sebagainya. Sebab apa? Kita gagal untuk mengenal diri kita. Kekuatan iman yang ada dalam diri kita, Allah nak uji, Allah nak buktikan, dan Allah nak melihat bagaimana kita respon kepada setiap ketentuan dan ujian tu. Setiap ujian itu dia boleh jadi banyak asbab. Sama ada kerana dosa kita, barangkali bukan kerana dosa, tetapi adalah kerana Allah nak ringankan beban kita di akhirat. So Allah bagilah ujian tu dekat dunia. Barangkali Allah nak angkat darjat. Barangkali kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan pada kita habuan nikmatnya lebih baik di kemudiannya. Banyaklah asbab-asbab itu yang Allah Ta'ala lebih maha mengetahui akannya. Baik. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana ujian yang paling besar adalah redha sebenarnya. Sabar dengan ujian Allah pun dah susah sebenarnya. Apatah lagi lepas daripada sabar tu, kita nak pergi kepada redha pula. Apa maksud redha? Kita terima ketentuan takdir Allah tanpa ada sebarang prasangka. Tu maksud redha. Kita terima tu tanpa akal kita, hati kita duk bertanya, duk persoal, betul ke ada kebaikan ni, betul ke ada hikmah ni, betul ke ada pengajaran ni. Tak ada prasangka. Tidak ada sebarang prejudis kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu orang yang berjaya mencapai kepada darjat yang ini adalah mereka yang telah berjaya menjadi hamba yang Allah redai. Kalau kita berjaya redha tanpa sebarang prejudis dan prasangka pada Allah, itu memberi gambaran Allah telah pun redha terhadap kita. Allah Ta'ala telah meredai ke atas hamba-hambanya itu. Inilah sebab tu ulama ajar, kalau kita kena ujian, kita sabar, kita banyak fikir dalam otak kita ni, jangan fikir berat ujian tu, banyak fikir banyak pahala aku dapat, banyak Allah bagi pada aku pahala ganjaran, banyak Allah gugurkan dosaku. Mainkan dalam fikiran dan hati kita ganjaran penghapusan dosa, ganjaran penghapusan dosa. Tu cara kita nak memberi kekuatan untuk kita bersabar. Dan nak bagi kita redha pula, selalu kita pujuk hati kita, sibukkan akal, sibukkan perasaan emosi kita supaya fikir inilah peluang kita nak dapat redha Allah, inilah cara kita nak dapat redha Allah. Kamu nak dapat redha Allah ke tidak? Kita bila sentiasa ingatkan diri macam tu, insya-Allah syaitan pun tak ada ruang untuk memesongkan kita. Kalau kita sentiasa tetapkan nekat kita tu, kita nak memburu redha Allah. Sebab bukan mudah nak dapat redha Allah Ta'ala ni. Redha manusia pun taklah semudah itu. Kadang-kadang kita buat baik kat manusia lah, sayang dia pun, dia belum tentu redha dengan sayang kita dan dia sayang kita balik. Apatah lagi Allah Ta'ala lebih mudah redha kepada kita, tapi dengan syarat kita kena belajar untuk redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nak jadi hamba Allah, banyakkan kita berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan pada kita, fa'budhu wastabir. Allah ajar pada kita dalam beribadat pada Allah ni, ada satu benda yang kita susah nak buat, namanya istibar. Okey, saya nak ajak dekat sini untuk kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran
Kejap ya. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah pun menyebut ada beberapa darjat tingkatan sabar. Saya nak kongsikan jenis-jenis sabar yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, Quran ada sebut perkataan sabar ataupun sabir, minta maaf, sabir. Kemudian Quran ada sebut perkataan musabirah. Itu yang kita baca dalam surah Ali Imran tu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dua kan? Sabar dan sentiasa berada dalam sabar. Dan yang ketiga, ayat yang kita baca ni. Wastabir. So ada tiga. Sabir, musabir, mustabir. Tiga. Ya, tiga. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok apakah yang disebutkan oleh para ulama perbezaan antara orang yang sabar, ya, ada empat, sorry, minta maaf. Satu lagi sabur. Sabur, ya. Satu sabir, satu sabur, ya. Kemudiannya mana kejap ya. Kemudian musabir, yang last sekali wastabir. Wastabir. Bunyi pun nak lebih kurang ni, saya pun confused jadinya. Okey. Baik. Inilah yang disebut oleh para ulama empat tingkatan mujahadah. Siapa yang nak bermujahadah dalam beribadat pada Allah, dalam menjadi hamba yang diredai oleh Allah, dia perlu untuk melalui empat fasa mujahadah. Dan empat fasa mujahadah ni semuanya datang daripada ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Okey, as-sabir. Kita perhatikan dulu. Apa itu as-sabir? Sebab ulama kata empat mujahadah ni dia berbeza mengikut darjat dan tahap bebanan ujian tu. Lagi berat ujian tu, lagi sabarnya tinggi. Sebab tu tingkatan mujahadah tu berbeza tadi kan. Dan mengikut berapa lama konsistennya kita di dalam bersabar itu. Okay, kita mula dengan darjat yang pertama. Sabir maknanya orang yang sabar. Ya, orang yang sabar. Okey, bagaimana orang yang sabar ni? Ni darjat pertama ya. Iaitu sesiapa yang mampu menahan dirinya ni level 1, daripada tidak mengerjakan, daripada dia tahan diri dia daripada tidak mengerjakan larangan Allah, dan dia tahan dirinya supaya tidak meninggalkan suruhan Allah. Ni step 1. Darjat nombor 1, mujahadah nombor 1. Mujahadah nombor 1, as-sabir, dia tahan dirinya supaya jangan tinggal benda yang wajib. Jangan tinggal suruhan Allah yang wajib. Buat. Dia paksa, dia force diri dia. Dia latih diri dia, dia tundukkan nafsu dia. Atau dia tahan dirinya jangan buat benda yang Allah haramkan. Dia lawan nafsu dia, dia tewaskan nafsu dia, jangan buat, kau dah janji dah, kau dah minta ampun dah, kau dah taubat dah, dia lawan. Ini darjat nombor 1. Yang kedua namanya as-sabur, ada waw. Sa-ba waw ra, as-sabur. Ini datang dalam sirah mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya lebih dahsyat lah, lebih berat. Okey. Apa maksudnya? As-sabur, orang yang memiliki sesuatu kekuatan. Dia memiliki satu kekuatan yang sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Ini as-sabur. Dia ada satu dorongan, kekuatan iman yang sangat kuat untuk apa? Untuk dia ini tidak merasai, tak menganggapi
semua suruhan Allah dan larangan Allah ni sebagai satu bebanan. Ni dah second level. Jadi orang yang sangat penyabar ni, dia dah tak rasa dah buat suruhan Allah ni macam satu benda yang kena paksa lah. Mungkin dia kalau nak kena paksa pun buat benda-benda sunat. Buat benda wajib ni dia tak payah paksa diri dia. Dia buat sendirilah. Kalau buat benda sunat, kena rajin sikit, paksa sikit. Bangun sembahyang tahajud, paksa. Nak puasa Isnin Khamis, paksa. Nak buat solat rawatib, paksa. Tapi kalau benda wajib, selamba je dia buat, senyum je dia buat. Dia tak rasa beban, dia tak rasa susah, dia tak rasa berat, dia tak rasa benda ini satu benda yang tak mampu dia menanggungnya. Tidak. Dia tidak merasa ahli itu. Ini adalah orang yang telah mencapai tingkatan as-sabur. Ya, as-sabur. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga dinamakan musabirah. Yang kita baca wasabiru warabitu. Bagaimana pula keadaan orang macam ni? Orang yang mampu untuk menanggung. Orang yang mampu untuk menanggung beratnya ujian yang Allah beri kepadanya sehingga dia melihat nikmat yang tersembunyi di sebalik ujian itu. Inilah juga dinamakan sebagai sabrun jamil. Sabrun jamil. Dalam diri kita ni, hidup kita ni, banyak benda yang sebenarnya kita kena belajar untuk menahan. Sifat sabar ni, dia ajar kita apa? Tak semua benda yang nafsu nak, tak semua benda yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, kita boleh dapat kat dunia. Tak. Itu sebenarnya Allah nak suruh kita jadi orang sabar. Allah nak kita faham. Kamu nak kaya? Tak semestinya kamu akan dapat di dunia ni kekayaan. Ada orang usaha macam-macam lah, tak dapat juga kekayaan yang diidamkan. Ada orang usaha, sikit je dia dapat. Kan? Sebagai ujian Allah untuk dia. Jadi sabar ni dia ajar kita, kamu nak anak semuanya berjaya masuk universiti. Tak semua Allah bagi macam tu. Kamu nak anak kamu semua soleh. Tak semua Allah kurniakan macam tu. Mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang semuanya. Jadi Allah nak bagi tahu kepada kita, hidup dekat dunia ni ujian. Hidup kat dunia ni ujian. Dan sabar mendidik kita, tak semua benda yang kita idamkan, yang kita impikan, yang kita inginkan, kita akan dapat. Sebab Allah nak tunjukkan pada kita yang kita boleh dapat semua yang kita inginkan, dambakan, cita-citakan, impikan hanyalah syurga. The only times yang kita boleh dapat, the only life yang kita boleh dapat semua benda tu adalah kehidupan dalam syurga. Tapi nak dapat kehidupan dalam syurga tu, ada mas kahwin yang kita kena bayar. Ada habuan yang kita kena bayar. Ada cagaran yang perlu kita cagarkan. Dan ia adalah sabar. Dia adalah sabar. Sebab itu, masa ahli syurga masuk dalam syurga, ucapan yang malaikat ucapkan yang pertama kepada mereka ahli syurga ni, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu di atas kesabaran kamu. Jadi kita kembali semula. Apa itu tasabur ataupun musabarah ataupun sabrun jamil? Dia berjaya melihat setiap ujian berat Allah itu ada nikmatnya, ada keindahannya, ada hikmahnya. Siapa yang berjaya convert, sabar ni mengajar kita untuk convert, tukarkan benda yang negatif nampak positif, benda yang mustahil nampak ada ruang dan optimis. Itu sabar ajar kita, ya, iaitu tak berputus asa. Macam mana Nabi Yaqub alaihissalam, kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan Nabi Yusuf tu dah kena makan segala lah, apalah, kena abang-abang Nabi Yusuf tipu bapaknya.
Ya, tapi Nabi Yaqub tak pernah putus asa. Nabi Yaqub rasa Nabi Yusuf tu masih hidup. Sampai suruh anak-anak dia, pergilah cari Yusuf tu. Yusuf tu masih ada kat Mesir tu. Pergi cari dia. Ya, walaupun masa tu Nabi Yaqub dah buta dah matanya. Kerana banyak menangis kepada Allah atas beratnya ujian itu, tetapi baginda sentiasa nampak sudut yang hikmah yang besar, ya, sudut yang tersembunyi daripada rahmat Allah di sebalik ujian itu, iaitu baginda nampak, ya, bahawasanya berita tentang Nabi Yusuf masih hidup tu adalah masih ada. Ya, baginda masih wujud, baginda masih bernyawa, ya, dan sebab itulah Nabi Yaqub alaihissalam menyuruh anak-anaknya pergi cari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan untuk menyiasat siapakah, ya, raja atau bendahara yang banyak menolong mereka sebelum daripada ini, ya. Okey, baik. Yang terakhir yang kita nak lihat kat sini, ayat yang kita baca ni, istibar, tingkatan darjat sabar yang seterusnya adalah istibar. Yang ni lagi dahsyat istibar ni. Istibar ni apa dia? Kata ulama, ablagh wa aqwa. Dia lebih tinggi dan lebih kuat tahap sabar. Macam mana? Tikrarut tasabbur. Sentiasa dia konsisten dalam keadaan bersabar. Konsisten dia, istiqamah dia dalam keadaan dia bersabar. Jadi al-istibar maknanya apa? Orang yang istiqamah dalam bersabar. Orang yang istiqamah dalam bersabar. Istibar ni maknanya orang yang sentiasa memastikan tahap sabarnya itu tak berkurang. Okey, saya bagi contoh macam ni lah. Kita ni bila Allah Ta'ala uji, mula-mula mungkin kita sabarlah. Ya, sabar, tahan, ya. Tapi lama-lama, ini dah berat ni, kita rasanya macam dah nak give up dah ni. Rasa dah tak boleh tahan dah ni. Kita punya tahap sabar tu makin menipis, berkurang. Sebab tu dalam Quran Allah ajar kita minta Allah top up balik sifat sabar tu. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhkanlah bagi kami sifat sabar kami. Sebab sifat sabar ni adalah sifat yang paling cepat hilang dan cepat mudah hilang daripada jiwa manusia. Dalam banyak-banyak sifat, antara sifat yang paling cepat hilang daripada dada manusia adalah sifat sabar. Sebab tu kita tengok orang kalau lebih sabar sekejap je, lama kelamaan, walaupun namanya Sabariah ke, namanya Sabarudin ke, dia pun dah tak sabar lah, dia naik angin satu macam lah, ya. Maka sebab itu kenapa perlu adanya istibar. Istibar adalah satu mekanisme, satu perasaan yang kita perlu wujudkan supaya kita nak upgrade, nak naikkan balik tahap sabar kita itu. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita ingat ada orang yang lebih berat ujian daripada kita, ya. Ada orang yang lebih Allah sayang daripada kita lagi. Allah bagi ujian dia lagi berat daripada kita. Kan? Apalah sangat kita ni, orang yang Allah sayang pun Allah bagi lagi teruk daripada kita. Takkan kita hidup kat dunia nak senang-senang saja. Ya, tak ada apa-apa ujian. Ya, boleh kalau nak dapat macam tu, tapi tak layaklah jadi hamba yang Allah sayang. Ya, sebab nabi-nabi dan rasul-rasul yang paling Allah sayang, ya, yang tersayang pun tak lepas daripada pelbagai mihnah dan ujian. Jadi kita pujuk diri kita supaya kita nak kekalkan momentum sifat sabar. Itulah namanya istibar. So kalau kita balik pada ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala kata pada kita, wastabir li'ibadati. Kekalkanlah momentum kamu di dalam bersabar, dalam beribadat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Itulah di antara beberapa perkara yang dapat kita sampaikan pada malam yang mulia ini daripada intipati surah Maryam
Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita sifat perhambaan, ya, Allah Ta'ala semaikan, Allah Ta'ala tingkatkan, ya, sifat perhambaan, sifat kesabaran, ya, di dalam jiwa kita, supaya Allah Ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang benar-benar menjadikan kehidupan kita ni sebagai suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, antara doa yang menunjukkan kita ni sebenarnya adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disebutkan antara salah satu daripada doa yang melambangkan, ya, yang kita ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menunjukkan kita ni ada sifat iftiqar. Iftiqar ni macam nak merintih, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang selalu kita dengar imam-imam baca, ya. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma la takilni, ayat yang doa awal tu, Allahumma birahmatika astaghith. Allahumma birahmatika astaghith. Ya Allah, ya Tuanku, dengan rahmatmu aku minta tolong kepadamu. Apa dia? Allah suka dia ada bentuk sifat perhambaan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau tinggalkan aku untuk aku uruskan hidupku sendiri walaupun sekejap, ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan tolonglah perbaiki setiap urusanku ini, ya Allah. Ya, wa aslih li sya'ni kullahu. Tolonglah perbaiki segala urusan ku ini, ya Allah. La ilaha illa anta. Kerana tiada Tuhan yang layak diibadahi melainkan Engkau. Selalu kita baca doa ini kerana ia adalah satu doa yang melambangkan sifat perhambaan kita kepada Allah. Macam kita kata, ya Allah, janganlah tinggal aku seorang-seorang, ya Allah. Aku tak boleh hidup tanpa-Mu, ya Allah. Aku tak boleh bersendirian uruskan hidupku ini tanpa Engkau berada di sisi. Jadi Allah suka. Kerana itu menunjukkan sifat perhambaan kita. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Saya lupa pula nak tekan rekod. Alamak. Tak rekod lah tadi. Dah habis dah. Next time lah pula Kak K kena ingatkan. Nanti kita sambung balik, ayat 67. Ayat 67 Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum tidur baca ayatul kursi, ya, baca 2 ayat terakhir surah Baqarah, ya, kemudian zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Ya, jangan lupa amalkan dan berwuduk sebelum tidur, ya. Okey, baik. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dalam kelas kita, live kita pada esok hari insya-Allah. Alhamdulillah
Alhamdulillah fi kulli hal, insya-Allah.